Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu. Amma ba'd, faqala Syekh al-Muallif rahimahullah. Nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa kalamul imami Ahmad yadullu ala annahu arada biqaunihi sulusal ilmi annahu ahadul qawaid thalath allati taridu ilaiha jami'ul ahkamu indah. Dan bermula kalam Imam Ahmad bin Hanbal duk bahas tentang ungkapan bahasanya hadis sunniyah ni adalah 1/3 ilmu. Tu. Jadi, Imam Baihaqi ada dah dia punya taujih dia. Makna mentaujihkan makna orang panggil macam mana? Hadis sunniyah ni makna 1/3 ilmu. Tu. Kemudian kalam Imam Ahmad bin Hanbal ya dulu menunjukkan ala annahu di atas bahawasanya al-imam arada Imam Ahmad menghendaki bahawasanya Imam Ahmad menghendaki biqaunihi dengan keadaannya hadis sunniyat. Merujuk kepada hadis sunniyat, duk bahas hadis sunniyat ni. Sulusal ilmi. Ialah 1/3 ilmu. Jadi, perkataan Imam Ahmad menunjukkan bahawa di atas bahasanya dia menghendaki dengan keadaan hadis sunniyat itu ialah 1/3 ilmu. Makna perkataan dia tu makna menunjukkan bahawa dia menghendaki makna lagu tu 1/3 ilmu. Annahu bahawasanya hadis sunniyah ahadul qawaid thalath ialah beberapa kaedah yang tiga allati taridu ilaiha yang datanglah kepadanya kepada al-qawaida ats-tsalas jami'ul ahkam seluruh ahkam indahu indal Imam Ahmad. 3 kaedah tu itu semua hukum itu kembali kepadanya berlaku. Sedangkan hadis sunniyah itu adalah salah satu daripada 3 kaedah tu. 3 kawaid. Bukan 5, 3 tu. Fa innahu qala maka bahasanya al-Imam Ahmad berkata usulul Islam ala salasati ahaditsah sahaja. Usul pangkal. Usul maksudnya kawaid, asas. Usul itu maksudnya kawaid, mana asas dipanggil. Foundation, mana asas kepada Islam itu ialah di atas 3 hadis. Ada 3 hadis ya. Yang pertama, hadisi al-a'malu bin niyah. Bermula segala amalan itu ialah dengan niyah. Dengan niyah. Ialah innamal a'malu samalah. Hadis sunniyah lah tu. Yang kedua, wa hadisu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada kepada urusan kita, pada urusan kami, urusan agama, ini barang yang tidak daripadanya, tidak daripada agama. Fahuwa raddun. Maka ianya ialah raddun, makna ditolak. Jadi, tidak daripada urusan agama. Yang ketiga, wa hadisu al-halalul bayyinu wal haramu bayyinun. Hadis bermula yang halal itu ialah nyata, terang, dan haram pun balas tu juga. Itu 3 hadis. Jadi salah satu daripada al-a'malu bin niyah. Maka hadis sunniyah itu ialah sulusul ilm. Itu. Wa qala Abu Daud itu pandangan Imam Ahmad. Wa qala Abu Dawud madarus sunnati ala arba'ati ahaditsa. Pula, Abu Daud kata tempat beredar sunnah itu di atas 4 hadis. Jadi maksudnya hadis-hadis inilah yang menjadi orang panggil teras. Begitu duk mengaji banyak-banyak hadis, akhirnya dia akan klik kepada hak ni. Mana ada satu tambahan lah maksudnya.
Hadisu al-a'malu bin niyat. Satu. Wa hadisu min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nih. Setengah daripada kecantikan Islam itu ialah kecantikan Islam seseorang itu meninggal oleh itu malayak ni barang yang tak memerfedahkan dia. Yang disyarah dengan panjang banyak oleh Imam Nawawi, perkara yang paling tidak memberi faedah ialah percakapan kita lah yang banyak jatuh kepada sia-sia. Dua. Wahadisi. Kalau kita ambil mana badal kepada arba'ati. Wahadisi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian wahadisu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah Ta'ala tayyib. Bagus. Nah, baik. Nah, tidak menerima malaikat yang baik saja. Wa fi lafzin, pada satu lafaan. Pada satu lafaz, enhu daripadanya Abi Daud juga. Yakfil insana lidinih. Memadai akan manusia bagi agama dia oleh arba'atu ahaditha, oleh 4 hadis. Ini kata Abu Daud juga. Abu Daud kata memadai akan manusia itu bagi agama dia oleh 4 hadis ya. Fadzakaroha, maka menyebut oleh Abu Daud akan dia akan arba'ata ahaditha tu. Wa dzakara badal al-akhir. Jadi hok 3 mula-mula saat ni, hok 4 saat ni. Cuma hok akhir tu mana akhir? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Hak tu ganti badal akhiri hadisu la yakunul mu'minu mu'minan hatta yarda li akhi ma yarda li nafsih. Tu. Dia masuk hadis ni. Tukar dengan hadis innallaha tayyibun. Ni hadis la yakunul mu'minu mu'minan. Tidak adalah orang beriman itu ialah orang beriman yang air kamilan. Sebagai iman yang sempurna, hatta yarda, sehingga dia redha, suka li akhi, bagi saudara dia. Yani fiddin, yakni saudara ni makna adik-beradik dia, yakni orang Islam lah. Ma yarda lina, bare yang dia redha, dia suka bagi diri, puas hati. Yarda makna puas hati. Sama dengan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau hadis tu ayah haji dulu ni, Allah yarham Pak Sung hidup cerita semua dah. Jadi ayah haji, mula ayah haji tu dia baca la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi. Jadi ada orang tegur dia, Tok Lebah yang tegur dia kata hatta yuhibba. Jadi Pak Sung dia mengajar kita ismuning pagi lepas subuh. Jadi dalam ismuning tu ada lah. Walaupun masuk hatta tu boleh baca dengan marfu'. Jadi dia duk menekan, duk nak baik kena. Hatta yuhibba. Jadi boleh baca hatta yuhibbu. Hatta kano. Hatta tu sebagai amin nasab itu mukhtalafun fi. Kila sebab itulah sahibul al-ajrumiyah Syekh Muhammad Sun Haji dia tak ada sebut. Daripada orang panggil makna dia tu haraja kalau masuk pada isim. Dia maknanya kadang-kadang dia tu haraja. Kalau masuk pada fi'il mudhari' makna dia adalah amin nasab lah. Itu. Orang panggil jalan yang perdana ni begitulah. Tu. Tapi ada pandangan mengatakan dia tidak menasabkan fi'il mudhari'. Jadi tu samalah makna dia. Tu di antara 4 hadis yang teras dalam hukum hakam dalam agama Wa anhu aidan daripada Abi Daud juga. Al-fiqhu yaduru ala khamsati ahaditha. Bermula fiqh. Beredar ia, berkeliling ia di atas 5 hadis. Mana? Al-a'malu bin niyat. Jadi kalau dia beredar. Jadi kalau semua hukum tu semua dikembali kepada mana-mana satu daripada 5 hadis ni. Tu nak kepada kawan, nak kepada kita juluju. Sebab benda tu kalau dah kaedah terlalu sedikit, ya jadi sukarlah pula kita nak fahami. Setiap orang panggil masail furu' yang duduk di bawah dia tu. Sebab dia perlu kepada wasail. Sebab itu bila diperbanyakkan kaedah itu lebih memudahkan. Jadi, cuma kalau banyak tu malah nak mengapa pula. Yang pertama al-a'malu bin niyat. Yang pertama. Yang kedua tengok skop dia. Ni 5 hadis ni, fiqh. Wal halalu bayyinun. Kemudian hadis la darara wala dirara. Yang keempat hadis ma nahaitukum anu fantahu wa ma amartukum bihi
fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku tegah akan kamu daripadanya, berhentilah, boleh buatnya. Nah. Dan apa yang saya suruh akan kamu dengannya, bawa datang daripadanya. Sekuasa kamu. Nah. Maknanya bi qadri tokoh kamu. Nah. Itu 5 hadis. Nah. Al-a'malu binniyah, al-halu bayyinu, la darara wala. Mana itu yang keempat, yang kelima. Wa qala ad-Daraqutni usulul ahadis arba'atun. Usul hadis, pangkal segala hadis-hadis itu ialah 4. Ialah 4. Al-a'malu binniyah. Tengok al-a'malu binniyah tu ada semua ni. Tak pernah lekan. Wa min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nih. Dan wal halalul bayyinun. Dan idha fi dunya yuhibbukallah. Wazha bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Nak suruh Allah Taala saya, kita zuhud pada dunia. Nak suruh manusia saya, zuhud pada apa yang ada dalam milik manusia. Cukup dah untuk menjadikan orang saya kepada kita. Apatah lagi kalau kita memberi. Yang menyebabkan orang jadi jauh hati daripada kita kerana kita semua hok dia. Berkanduk. Bila zahir sifat kita berkanduk harta benda dia, kita bersaing dengan dia. Kerana kita nak ke dia tak lagi dah manusia dia. Dia boleh bersaing dengan siapa-siapa dia saja, tapi jangan orang bersaing dengan dia tu nak kepada harta dia. Dia orang kaya Jadi bila dia dapat tisai dia ni tidaklah pandai kepada harta, bukan nak jadi dia akan jadi rasa selesa Jadi kita boleh sayang ke orang tu walaupun dia tidak memberi kepada kita pun tak, asalkan jangan dia temukan harta benda kita. Sebab harta benda kita dia ada kekhususan untuk khususnya anak kita, isteri kita. Kalau kita duk temukan harta orang duk temukan harta kita jadi rasa rimahlah, rasa tak sedap. Jadi orang boleh sayang dah kalau kita boleh zuhud pada harta orang. Wa haka al-khaffafu min ashabina. Telah menhikayat oleh Khaffaf. Khaffaf ni daripada sahabat-sahabat kita. Maknanya bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Fi kitabil khisal. Pada kitab al-khisal. Fi kitabil khisal. An ibn Mahdiyin. Daripada Ibn Mahdi wa ibn Madini. Dua orang. Anna madarul ahadith ala arba'atin. Bahawa peredaran, tempat beredar hadis-hadis itu di atas 4 hadis. Semua hadis-hadis yang lain tu dia duduk berkeliling, duduk beredar di atas 4 hadis ni. Ni dia induk dia. Yang pertama al-a'malu binniyah ni, daripada hadis ni dia akan tubik. Farak-farak dia banyak hadis. Beribu-ribu hadis. Beratus-ribu hadis. Wala yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Hadis yang kedua, tidak halal darah seseorang Islam melainkan dengan salah satu daripada 3 perkara. Jawab dia. Sekat tu jadi raja. Dua hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa bunyal islamu ala khamsin. Di mana Islam itu di atas 5. Yang keempat, wal bayyinatu alal mudda'i. Kita saat ni. Bayinah saksi itu di atas mudda'i wajib kena bawa saksi. Sebab perkataan mudda'i itu mukhaliful az-zahira. Perkataan mudda'i itu ialah menyalahi hak zahir. Mana hak zahirnya? Maknanya hak zahirnya ialah telefon itu duduk di tangan Alif. Pi kata hak dia. Jadi pi kena bawa saksi lah, kena bawa bukti lah. Dia menyalahi makna yang zahir. Hak zahir duduk tangan Alif, kat hak Alif lah. Alif hanya perlu bersumpah saja. Itu pun setelah pi tak berjaya membawa saksi. Jadi al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Dan yamin itu di atas orang yang mengingkar akan dia. Mana bersumpah. Wa qala Ibnu Mahdi yang aidan berkata oleh Ibnu Mahdi juga hadis sunniyati yadkhulu fi 30 baban min al-'ilm. Ini semua adalah kesaksian-kesaksian
kepada makanatu hadis niat ataupun kehebatan hadis niat ni. Walaupun dia hadis gharib. Seorang saja yang meriwayatkan itu Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tapi seorang Sayyidina Umar ni lebih pada 100 orang lain ni. Tu. Maka ni hadis ni hadis yang terkenal dan juga mempunyai pengaruh yang besar dalam fiqh. Tu. Jadi kata Ibn Mahdi aidan hadis sunnah yadkhul fi 30 baban. Hadis sunnah ini masuk di dalam 30 bab minal ilmi daripada ilmu. Wa qala asy-Syafi'i yadkhulu fi 70 baban. Imam Syafi'i kata masuk dalam 70 bab. Saat ni siapa dia makna Ibn Mahdi? Qultu aku kata siapa dia? Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Musannaf kita ni qultu aku kata wa hadza ini mana ini dukhul hadis sunniyah ni, hadis sunniyah fi 70 baban ni. Dzikru ma yurja'u ilaih. Menyebutkan akan barang yang dikembalikan kepadanya, kepada hadis sunniyah ni, minal abwa' daripada segala bab-bab tu ijmalan secara ijmal. Tu. Kalau secara ijmal tu sahlah. Maksudnya masuk hadis sunniyah dalam 70 bab. Min dalika, setengah daripada demikian itu, 70 baban tu. Makna ataupun ma yurja'u ilaihi ijmalan. Setengah daripada barang yang dikembali kepadanya secara ijmal. Rubu'ul ibadati bikamalih. Rubu'ul ibadat dengan sempurnanya. Seluruh bab ibadat, itu berkait dengan niat. Sebab ibadat itu in'iqaduha bin niyah. Terjadinya ibadat ialah dengan niat. Tidak dengan lain. Makna dengan kata tak jadi. Seperti kita kata zakat. Zakat tak niat ke? Tak ada apa. Tok Imam suruh kata. Kata dalam hati dia tak ada. Bayar zakat terus. Jadi dengan sempurna. Kal wudu'i seperti wudu'. Wal wusli fardan wa naflan. Mandi fardu ka sunat ka wa masil khuffi fi mas'alatil jurmu. Sapu khuf pada masalah jurmu. 2 lapis. Itu makna idza masalah a'la wa huwa dha'ifun. Apabila menyapu oleh seorang saat itu. Bahagian atas. 2 lapis tu dia ada lapis atas. Wa huwa dha'ifun. Sedangkan dia tu dha'if. Maka dia kena ada niat. Niat apa? Niat sapu hok bawah. Dia sapu atas tapi niat dia sapu sedangkan dia dha'if. Bila dha'if maksudnya apa? Air itu meresak turun kepada yang di bawah. Tu. Jadi fayanzilul balalu ilal asfal. Maka turunlah basahan air itu kepada hok bawah. Sebab hok atas tu dha'if. Dha'if tu makna boleh tembus air lah. Jadi dia sapu di atas. Jadi dia kena niat sapu hok bawah. Tu. Wa tayammumi kena niat, wa izalatin najasah. Al-harajin. Basuh berok pun kena niat juga. Dia pandang hok kuatnya tidak. Sahaja aku basuh berok. Tak payah sebab orang panggil bab menhilangkan tidak payah kena niat. Jadi tapi fi ra'yin pada satu pandangan yang dhaif. Ada dia kata kena niat. Tu menhilangkan haji ni kena niat dia kata. Wa ghusli ataupun ghusli mayyiti ala ra'yin. Mandi mayat tidak wajib niat. Tapi ini ala ra'yin. Nak ada makna sunat saja. Mana di atas satu pandangan. Wal awani fi mas'alati dhabbati bi qasdi zinati aw ghairiha. Masalah bekas-bekas pada masalah dhabbah tempelan perak dengan kosak nak berhias atau ghairiha atau lain daripada berhias. Itu bergantung kepada niat. Jadi ada kaitan dengan niat lah maksud dia. Wassalati sudah tentu bi anwa'iha dengan segala bagai-bagainya semaya. Semua kena niat belaka. Fardhi ainin wa kifayatin wa ratibatin wa sunnatin. Ratibah ke mana sunat ke wa naflan mutlaqan. Sekalipun sunat itu ialah naflan mutlaqan. Wal qasri qasar kena niat. Wal jama'i pun kena niat. Wal imamati wal iktidai wa sujud tilawati wa syukri. Wal imamati untuk mendapatkan fadilah kena niatlah jadi imam.
Ataupun jadi imam sembahyang jemaah, wajib kena niat. Kalau sembahyang fardu lain tak wajib kena niat. Tapi kalau tak niat, tak dapat fadilah. Sembahyang jemaah, wali ketidak, ketidak ni wajib kena niat. So, niat mengikut, ikut orang, batas sembahyang. Wa sujudi tilawati wa syukri kena niat. Tu dia. Ni tegur kita, siap tegur kita. Kita baca surah Al-Insyiqaq, ada ayat sajadah. Tegur dia. Apa ustaz tak sujud tu lah. Ada arah lah. Ni. Dia mau sujud sejadah niat kodok. Ni kena niat. Ni. Wa syukri, sujud syukur kena niat. Wa khutbatil juma'ati ala ahadil wajahain. Ada dua wajah. Baca khutbah Jumaat ni kena niat kodok. Satu wajahnya kata kena niat. Satu wajah yang lain tak kena niat. Wal adhani ala ra'yin. Azan pun kena niat pada satu pandangan. Tu nak ajak kata ada kaitan dengan niat. Ada juga azan pun maknanya kena niat juga. Ada satu pandangan. Wa ada zakat, menunaikan zakat. Tu menunaikan zakat wajib kena niat dah. Wastima'il huliyi, menggunakan huliyi au kanzih ataupun simpannya huliyi, barangan kemas. Gelar emas, gelar rantai emas, misalnya. Istiqmal huli ataupun nak sipeh, niat. Wa tijarati, niat menego. Wal kinniyati, niat nak sipeh, nak berhenti dah daripada menego. Kinniyah. Maknanya mula-mula niat menego barangan. Wal khulutati ala ra'yin, khultah, campur, kambing. Mana apa nama lembu? Pego secara khultah. Wa bai'i maliz zakawi. Dia jual harta zakawi. Zakawi ni maknanya harta zakat lah. Harta yang wajib kena zakat. Mana niat apa dia? Jual harta zakat. Tu. Wa sadaqati tatawu'i, sedekah tatawwu' sunat, wa saumi fardhan wa naflan. Puasa fardu dan juga sunat, wal i'tikafi kena niat. I'tikaf. Mana mai tak bagi ni malam ni. Tok Ime, Tok Ime bukit ke apa? Bukit Bidah. Sebelum daripada kita ceramah tu, dia tawarkan hadiah 2 kain ridak ni. Tapi kena jawab soalan dulu. Soalan yang pertama, apa niat iktikaf ke mana? Niat iktikaf, saya iktikaf kerana nak buat segala apa yang disuruh oleh Allah Taala apa? Nak dia tinggal segala. Hebat. Itulah orang kampung kita ingat ni. Lagu itulah standard orang kampung. Kita duk perasa kata dia pandai lah kok ni. Kita tak tahu ni. Jadi bila ada ujian-ujian begitu kita tahulah Allah. Ni benda hok sebegitu mudahnya. Sebab apa lagi cara kuat sangat tu. Orang tanya niat iktikaf ni. Tu. Wal haji wal umrati kadzalika. Haji dan umrah lagu tu juga yakni kena niat. Wa tawafi fardhon wajiban. Jadi tawaf fardhon yang wajib wa sunnatan. Jadi sama ada niat sunat niat ko ataupun wajib niat ko tu. Jadi kalau tawaf tu dia masuk dah dalam niat haji tu kalau tawaf sunat tu makna wajib lah kena niat. Wa tahallulil muhsar, dan bertahallul, niat tahallul bagi orang yang ditahan sebagaimana berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Jadi kena niat sembelih kambing, cukur dan juga orang panggil sembelih kambing. Dia sebenarnya tahallul haji tu maknanya ialah orang panggil melontar Jamratul Aqabah yang menahri, kemudian bercukur, itu tahallul awal. Kemudian tawaf. Jadi ada 3 tu maknanya jadi tahallul, makna besar lah tahallul. Tapi oleh kerana muhsar nak melontar jamrah lagi mana? Jadi bercukurlah dengan sembelih kambing itu. Dan yang sembelih kambing buat apa tu? Nak makan kambing. Jadi kena ada niat. Ini nak tahallul. Tu. Wa nudhu. Mana? Wa wal itikaf lil muhsar, kerana tertahan. Wa tamattu'i ala ra'yin. Tamattu', orang panggil haji tamattu'. Di atas satu pandangan. Padahalnya dia tetap kena niat, dia jadi sendiri je. Bila kita tu orang panggil, atas batu tu niat umrah. Siapa di Mekah selesai ke umrah.
Nanti hari Yaum Arafah baru niat tu makna haji tamattu'. Jadilah haji tamattu' dia jadi sendiri. Masbuk dengan muafiq tak kena niat aku ni masbuk, saja aku ni jadi makmum masbuk. Tak ada kena niat, dia jadi sendiri, tak payah pisah. Tu. Itu adalah kenyataan rupa perbuatan haji kita tu dipanggil haji ifrad, haji tamattu', haji qiran. Okey, dia jadi sendirinya dengan cara perbuatan gitu. Kalau atas kapal terbang, ketua kapal, kapten kapal rakyat kata, kita telah sampai kepada mawaqif mana miqat. Maka dia niat haji, jadi haji ifrad. Jadi satu pandangan dia kata kena niat bila kita nak buat haji tamattu' tu. Kena niat tamattu' tu. Itu ra'yin lah. Wa mujawazatil miqat, melampaui miqat. Tu ni. Wassa'i, mana sa'i, wal wuqufi ala ra'yin. Wukuf di atas satu pandangan, kena niat. Wal fida, mana tebusan. Wal fida, tebusan. Fida, mana ganti fida tu maknanya bayar dam. Kepada apa nama tawah, wadak kau berapa kau ni. Wal hadaya, hadiah. Waduhaya, gerbe, fardon, wa naflan. Ada kira lah fardu kau, sunat kau. Wa nuzur, nazar-nazar. Kena niat. Wal kafarat, compound, bayaran compound, denda. Wal jihad, jihad, kena niat juga. Wal itqi, memerdekakan. Wa tadbir, buat hamba mudabar. Wal kitabah, buat hamba mukatab. Wal wasiyah, wasiyah. Wan nikahi, mana? Makna mana akadnya secara kinayah. Nikah. Wal waqfi, waqaf. Wasairul qurab, dan sekalian nak tinggal lagi daripada qurab. Mana qurab, mana taqarrub ila Allah. Bimakna tawaqquf fi usulis thawab. Tu maksud dia. Dengan makna dia hok tak dia hok ni hok akhir-akhir ni disebut untuk gaul dia untuk terhenti hasil pahala. Dapat pahala. Tu. Ala qasdi taqarrubi biha. Di atas qasad taqarrub mendampingkan diri dengan Allah dengannya. Dengan al-mazkurah saat ni. Allah Ta'ala. Wa kadzalika nasyrul ilmi ta'liman. Kena niat juga untuk menghasilkan pahala. Ada orang dia kata, sudah kerja anak. Selama kena anak ada mengajar anak tak niat. Ada. Tak kita kosek-kosek dia lagi. Habis sudah kerja lah. Jadi kena niat yang betul. Tu. Supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasyrul ilmi ta'liman wa fi ifta'an wa tasnifan. Sama ada mengajar ko, memberi fatwa ko, mengarang kitab ke. Niat dia nak menyebarkan ilmu Allah Ta'ala. Untuk menghilangkan. Tu niat-niat, cara niat lah. Wal hukmi bainan nas. Menjatuhkan hukuman di antara manusia. Wa iqamatil hudud. Mendirikan hudud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melaksanakan wa kulli ma yata'atahu al-hukam, dan tiap-tiap perkara yang mencapai, atau maksudnya yang mengerjakan akan diakamah tu oleh para hakim-hakim wal walatu wali-wali wa tahammulu syahadati wa ada, dan menanggung saksi dan juga menunaikan akan syahadat. Bal yasri, bukan melarang. Ila akhir Allah Subhanahu. Takut dia melarang, kita berhenti cepat-cepat.